Dari seorang bekas banduan yang dianggap sampah masyarakat kepada seorang yang sangat protektif kepada seorang budak yang tak ada pertalian darah pun dengan dia. Itu yang jadi dekat dalam movie Palmer. Cerita ni mengisahkan pasal Eddie Palmer, seorang banduan yang dapat parole. Lepas je Palmer ni dapat parole, dia balik ke tempat asal dia untuk dihidup macam orang biasa, and dia cuba untuk elakkan diri dia daripada sebarang masalah so that dia tak perlu balik ke penjara semula. Tapi daripada awal lagi dia dah ada cabaran dia dah. Bila jiran nenek dia ni ada seorang budak lelaki yang personality dia cenderung ke arah identiti seorang budak perempuan. Mula-mula memang dia annoyed gila dengan perangai budak ni. Lepas tu dengan mak budak ni yang tak tahu pergi mana. Nenek dia pula pergi jemput budak ni, duduk sama-sama sepanjang mak dia ni tak ada. Tapi semua tu berubah lepas sesuatu terjadi, and si Palmer ni terpaksa jaga budak ni seorang-seorang. Dari menyampah, benci, annoyed, berubah menjadi sayang macam anak sendiri, and dia jadi sangat protektif dekat budak ni. Apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya cerita ni sangatlah simple, straightforward, tak ada plot yang merapu. Cerita ni lebih kepada nak sampaikan message yang sometimes orang yang kita anggap sampah masyarakat ni boleh jadi orang yang jauh lebih baik kalau diorang diberi peluang kedua. Kalau korang layan cerita drama ataupun korang layan cerita yang pasal humanity, korang boleh layan cerita Palmer ni ada dekat Apple TV.